Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang pukul 9.12. Kita orang ni, suami saya, adik saya dengan adik perempuan saya dengan suami dia isi minyak. Kita nak pergi Skytrack. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah. Alif. Betul-betul. Ya Allah, memudahkanlah urusan kita. Amin. Okay guys, kita kat sini, kita tengok siapa yang pancit. Belagaknya aku yang cakap ni. Siapa yang pancit dulu, siapa yang menangis dulu. Saya pancit dulu. Siapa yang akan menangis? Tak ada dah, berat. Kau cakap aku ke? Bukan. Kita tengok siapa. Nanti Kita tengok siapa. Okay? kau pergi mana? Kau pergi mana? Pancit macam Terminator pula dah tengok. Kamu pergi mana? Okay guys, Asal kau pergi situ? doakan kami berjaya. Okay, let's go. Tunggu. Yang ni kita tunggu. Oh my god. Masya Allah. Tengok dia tak ada mengena dia bagi kita duit. Nampak? Oh. Kita ada duit. Masya Allah. Kami kena cuba. Kau tetek ke? Bye. Okay, let's go. Okay, sebelum gerak kita isi minyak dulu. Bayanglah. Okay, kita nak menggambar sekejap je. Sebenarnya detik-detik mangsa ditemui. Dan sekarang saya berada bersama mangsa. Didish. Ya? Mangsa elok je. Sini ada menara. Mangsa didapati mental health. Psychiatric. Nampak ke kakak? Jadi. Sebelum pergi tu makan dulu. Kita makan kat kereta. Okey, kita dah sampai. Dekat sikit dah sampai.
Sikit dah sampai. Kita nak start apa ni? Si channel. Kita buat apa ni? Okay guys, kita sekarang dekat Skytrack Sungai Congkak. Kita berlima, di mana aku dengan abang ipar aku, dengan abang ipar aku nombor 2. Itu kakak aku. Tak, kamera gila. Okay, sekarang ni kita dekat sini dalam nak mencabar diri kita. Tak ada dekat? Tak dengar, suara tak dengar. Kita nak mencabar diri kita. Okay. So mana-mana yang rasa gayat, so inilah tempat dia untuk hilangkan rasa benda tu. And so kalau kau gayat juga, mampus. Okay, so sekarang ni kita tengah beratur untuk belajar macam mana cara pakai benda ni. Oh, terbalik ke? Merah dulu. Benda ni. Tak. Apa-apa nak masuk, C okay, dulu. C dulu. Apa-apa nak masuk first. Dah tahu dah. C dulu. C. Lepas tu benda ni dia akan automatik jadi C. Masuk C. So bila dah C, cuba kau pun. Okay, ni tengah test dulu lah. Tengok tengok test. Okay. Now. Aku tak tahu kening dia tebal sangat hari ni. Nah, briefing cara ni. Nanti yang gayat nanti. Siapa yang gayat? Angkat tangan. Saya mengaku. Saya memang tak guna punya orang. Kaki. Tak apa, selur je. Ha? Yang ni macam ketat sikit. Dia sebab kita nak ingat banyak step tu jadi macam step ni macam tu. Okey je. Ni pasal mana? Tu tekan tu. Tekan yang tengah. Nampak? Tak, masalah dia silang je apa. Oh, boleh je. Alright. Pegang dia 3. Pegang dia jadi 3. Okey. Duduk dulu. Ya, Kak Yana boleh settle. Kak Yana. Tak adalah, tak langgar pun. Dah C belum? Ni kat ni. Ni. Dia dah step tu yang lupa kan C-kan dulu lah. Okey, Lupa. Okey. Sana. Sini. Saya duduklah. Bagus je. Alright. Dah faham? Kami dah gangster. Come on. Letih ni. Dia marah je. Gaduh. Ha. Ni baik. Okey, sembang kayu. Aduh. Matilah kau. Selur, nanti licin. Matilah kau. Tak payah laju, banyak lagi benda kita nak buat. Tak, relax je. Balik nanti nak kena basuh botol anak lagi. Alamak, boleh ingat anak. Selur ya. Sama. Itu apa pen dia, Bang? Banyak sikit. Sambil pegang. Penat lah tu.
Kau tak macam muka penat kan? Buat macam tak ada apa lah. Tak ada apa lah. Tak apa lah. Tak apa lah. Muka terseksa tu. Okey bro. Ready bro? Apa? Yakin benda ni tutup mata? Okey, duduk je. Okey, tolong tolak. Ayah tolong tolak. Ya, sapuan. Wow! Wow! Dah, tutup mata. Buka lah. Dua. Apa perasaan eh? Apa perasaan? Tak boleh pegang apa-apa lah. Sementara ni. Apa perasaan tak boleh pegang apa-apa? Tak boleh pegang apa. Rakam je. Okey. Sini kan. Sini bawah. Dah boleh dah? Okey, okey. Sembang. Dah ke? Nak rekod. Saya Saya ha? Kenapa? Takut-takut. inilah ya. Awak kata pasal je sama benda. Tak apa, biar dah. Biar sabar sendiri. Takkan buka stand. Dah. Tu. Okey, sini. Tu dua. Belum. Okey, Awi dah gerak. Okey, go. Dah. Right. Dah bu, belum? Panjat dah tu. Tak ada. Dah. Okey. Dah.
Jangan gerak. Yut. Belum. Belum. Sekejap. Ambil lah. Satu lagi. Okey, sudah. Dah. Woi, posting lah. Postingkan video. Pegang tali. Nanti dia termundur. Betul kan? Betul. Tada, aku dapat nampak. Nanti kuat. Betul kan? Ya. Dah. Tolong. Aku tolak. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Mana kamera? Biasa. Yo. Saya janganlah. Kalau jadi tim aku tak nak ada orang ni tim aku selalu. Ya. Mesti tapak aku ni tak boleh. Siapa-siapa ni? Muka dia mahal muka. Diam kau. Okey. 2, 3. Sama tolak. Muka penjeraya. Penjahat dia muka. Bukan tak. Tengok aku kena macam ni. Tak bagi dia sakit juga tangan ni. Galak dah tak kena. Alamak. Dah. Jatuh ke? Jatuh. Okey, di sini nak direkod apa nak direkod? Adik cakap adik. Ini nak berapa? Ni kat mana? Siapa yang mana? Kita belakang ada. Jangan sebut. Kita saja. Adik tolak wajah adik. Oh, dia langsung macam ni. Adik.
B nak. B. Siapa nak bawa ni? Apa guys? Mana kamera? Hai. Saya penat. So, saya rasa tidak nak ada ni. Hei. Oh, lagi pacak. Nak bawa Firzah. Sampan ada. Sampan lambat ah. Oh, lagi pacak. Itu baru sikit ni. Patut kita ada pun ada air tau. Jangan dekat tadi. Kita orang boleh tertipu. Nak rakas sapan. Nak. Salah ke aku ni? Tak ada rakas sapan. Ada lagi tu. Patut memang kurus. Mungkin ada tembak yang mana boleh dah. Kita rebak. Dia je rebak. Biasa. Eleh. Kita Oh, laju. Yang ni laju. Kita sini.